Adakah aurat ringan dan aurat berat pada perempuan? Adakah perempuan wajib pakai stocking? Aurat pergelangan tangan itu macam mana? Aurat ringan ini aurat lengan, aurat betis, aurat lutut tu aurat ringan. Aurat berat tu kopek, big tu. Aurat berat, faham lagi? Dubur, dua punggung itu aurat berat. Kalau selok nampak lengan tu aurat ringan dia panggil. Okey, tapi dia tetap aurat. Okey, cuma ulama saja buat pembahagian. Ni ringan, ni berat. Ni sebuah aib yang diterima oleh tuan punya badan. Macam kita orang puan bini kita. Kain tiup, kain dia angin tiup kain bini orang puan muslimat ni, dia duduk tepi jalan. Selok nampak keting. Dia banyak malu ke sedikit malu? Sedikit je malu. Dengan selok nampak punggung pui, dok lalang dok akal. Faham lagi? Mana berat malunya? Tu panggil aurat tu berat. Faham lagi? Keaibang itu besar. Okey? Macam tu imam mayang, dok akal dok lalang. Faham lagi? Mari budaknya selok kan itu imam. Nampak peha sikit atas pada lutut. Aib tak? Aib tak? Aib ya? Tapi mana aib dengan mari budak, yang akad kain tak imam, yang ikat atas kepala. Yang dia nak tubik. Kotek-kotek yang geribut bawah. Hak mana berat? Dia nampak tubik kemaluan, tubik zakat, tu aurat berat. Dah? Anak pun dia nano. Adakah perempuan wajib pakai stocking? Tak usah kata stocking. Tudung tak wajib pakai. Okey? Dan yang wajib benda tutup aurat. Ada beza tak tu? Wajib tutup aurat. Jadi kalau dia nak balik ke masalah stocking. Stocking ni nak pakai atas muka, atas kaki lah. Okey? Kalau dia tak pakai stocking, dia pakai kain. Kemudian ada dah kasut dia. Dia berjalan tak nampak kaki. Sudah memadai. Tidak berdosa dah. Bila perempuan wajib pakai stocking, iaitu dia pakai pakaian kain atas seluar. Kemudian dia pakai selipar ataupun alas kaki. Dia duduk berdiri tu orang nampak dah keting dia. Maka wajib pakai stocking. Dia berjalan orang nampak dah tumit-tumit dia. Wajib pakai stocking. Tapi kalau dia berjalan tak nampak dah tumit kerana kasut dia tinggi. Nampak? Ataupun kain dia labuh. Atas luar dia labuh. Walau dia pakai selipar sekalipun, tapi dah kain beleret tanah, tak nampak kaki. Tidak wajib pakai stocking. Yang kata wajib pakai stocking ini, dia berdiri tu dah melompat lagi. Nampak dah keting. Wajib pakai stocking. Dosa tak pakai. Jelas lagi? Pergelangan tangan aurat perempuan macam mana? Maksudnya kat mana? Kita ni sendi ni. Sendi. Kat sendi ni. Ni kat sendi ni. Belah belakang, tapak tangan. Tidak dikira aurat. Belakang tangan, boleh orang laki-laki boleh buka di khalayak ramai. Tapak tangan pun boleh buka. Kacing kat ni. Kan dua pendapat dalam mazhab. Satu wajib tutup muka dan seluruh tangan. Pendapat kedua boleh buka tangan dan muka. Tak apa, dua-dua tu ulama mazhab belaka. Mazhab Syafi'i belaka. Betul belaka. Faham tak lagi? Jadi tangan ni kat ni. Jadi ada setengah perempuan lain ni kat ni. Nampak? Dia kat ni tak boleh lah. Ni aurat. Okey? Biarlah kat ni. Buat kacing gitu. Bu getah, bu butang. Stapler tak apa. Ni gini. Banyak kat muslimat kita, dia naik motor laki, dia tak ada kereta, motosikal. Dia nak pergi dengar rusila, dia nak pergi dengar kat orang ngajar, contoh. Faham? Dia pun naik duduk belakang laki dia. Dah jubah pakai, memang salak betis. Tak ada benda lik dalam, betis tu beg sepek. Tok siok ikut kat belakang. Dia tengok betis dia, tak free saja. Dah 8 kilo boleh tengok alugil lu alik jadi 16 kilo. Dah, tak berapa comel dah. Dah.